pada tahun 1355, Raja Afonso keempat dari Portugal mengarahkan pembunuhan Inês de Castro, kekasih kepada putra baginda Pedro, demi menamatkan hubungan mereka yang dianggap memalukan dan berbahaya kepada kestabilan politik negara. Namun, cinta Pedro terhadap Inês tidak pernah padam. Apabila Pedro menaiki takhta 2 tahun kemudian, baginda tidak melupakan kematian tragis wanita yang dicintainya. Dengan hati yang dipenuhi kesedihan dan dendam, baginda memburu mereka yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Tanpa belas kasihan, 2 daripada pembunuh itu dihukum secara kejam. Hati mereka dikoyak keluar, seorang ketika masih hidup, seorang lagi selepas mati. Tetapi keadilan Pedro tidak terhenti di situ. Dalam satu tindakan paling mengejutkan dalam sejarah diraja, baginda mengisytiharkan bahawa Inês sebenarnya telah dikahwininya secara rahsia, menjadikan Inês permaisuri yang sah. Mayat Inês yang telah lama dikebumikan digali semula dan dipakaikan pakaian diraja. Dalam satu upacara istana yang penuh simbolik, para bangsawan dipaksa berlutut dan mencium tangan rangka Inês sebagai tanda taat setia kepada ratu mereka. Pedro kemudian mengebumikan semula Inês dengan penghormatan seorang ratu sebenar di dalam biara Alcobaça. Di sebelahnya, baginda membina makam untuk dirinya, disusun bertentangan agar pada hari kebangkitan nanti mereka akan bangun dan saling berpandangan mata. Kisah cinta agung yang disulami pengkhianatan, dendam dan kesetiaan abadi terukir dalam sejarah Portugal untuk selama-lamanya.